Okay. Itu masih lagi dalam rukun haji ya. Rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni sebab tu Nabi kata rukun haji yang paling penting sekali wukuf di Arafah ni. Kalau walaupun rukun haji yang selain semua kita buat cantik lah, tapi kita tinggal wukuf di Arafah, tak sah haji. Okey, rukun haji yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf ni 9 Zulhijjah lah. Kalau kita di sini yang tak pergi haji ni, subuh 9 Zulhijjah tu kita dah mula bertakbir raya. Dia tak sama macam hari raya puasa ataupun hari Aidil Fitri, tak sama. Hari raya Aidil Adha ni 9 Zulhijjah pagi subuh tu kita dah mula bertakbir raya sampailah sepanjang hari tasyrik lah, sampai 10, 11, 12, 13 lah. Okey. Rukun haji ataupun wukuf di Arafah ni rukun haji yang kedua selepas memakai ihram haji. Dah pakai ihram haji, dan ia merupakan rukun haji yang paling penting dalam ibadah haji. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, al-hajju arafatu. Haji yang dikatakan haji itu, ibadah haji itu adalah Arafah. Nabi kata al-hajju arafatu, yakni tanpa wukuf di Arafah pada waktunya yang telah ditetapkan, haji seseorang tidak sah walaupun lengkap semua rukun haji yang lain. Walaupun lain lengkap sekalipun, tapi tinggal wukuf di Arafah, tak sah haji. Maksud dikatakan wukuf tu, wukuf maksud dikatakan wukuf tu berada ataupun berhenti di Arafah pada masa yang telah ditetapkan walaupun seketika. Mesti ada dekat situ. Tidak wajib berdiri masa duduk di Arafah, tak wajib kita berdiri. Ataupun berdoa sepanjang masa tak wajib. Nak duduk kan nak tidur pun tak salah di situ. Nak baring ke. Yang penting duduk dalam kawasan Arafah. Okey, syarat-syarat wukuf, syarat-syarat sah wukuf. Yang pertama, berada di padang Arafah ataupun kawasan yang termasuk di wilayah Arafah. Duduk dalam kawasan Arafah, jangan terkeluar walau sikit pun. Duduk di kawasan Arafah. Dalam Arafah, bila sebut Arafah, duduk dalam sepadan itu. Jangan terkeluar dari sepadan. Arafah ni bukan Muzdalifah, bukan Mina. Arafah. Okay, itu syarat pertama, syarat sah wukuf. Yang kedua, syarat sah wukuf tu, waktu wukuf mestilah pada tarikh 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah bermula daripada gelincir matahari masuk waktu zuhur. 9 Zulhijjah tu, bukan pagi. Gelincir matahari masuk waktu zuhur tu, dah mula sehinggalah terbenam matahari 9 Zulhijjah tu. Gelincir matahari masuk waktu zuhur, tapi kita sebut gelincir tu. Terbenam matahari masuk maghrib, tergelincir matahari masuk zuhur, sehingga terbenam matahari. Sehingga terbenam matahari. Kemudian orang tanya, di dalam kawasan Arafah tu ada satu masjid, nama Namirah. Masjid Namirah tu, dalam kawasan besar, masjid kat Namirah tu. Dekat Arafah. Namirah. Ataupun juga ada sebut selain daripada Namirah ni, disebut juga Nimrah. Ejaan yang sama, cuma baris matikan mim kan. Nimrah pun boleh juga. Dua sebutan lah, Namirah, Nimrah. Orang tanya, adakah masjid Namirah ni termasuk dalam kawasan Arafah? Memang ya, masjid Namirah ni ataupun masjid Nimrah ni terletak dalam kawasan Arafah. Sama ada kita duduk dalam ke
ataupun kita duduk luar ke dalam masjid, dikira wukuf. Masih dalam kawasan Arafah. Dikira wukuf. Kita duduk dalam masjid ke, nak baring dalam masjid ke, nak berzikir baca Quran ke, apa pun, sebab dia duduk dalam kawasan Arafah. Mana Ustaz dia bila kan antara waktu Zuhur sampai Maghrib tu, kita buat ibadah macam biasa. Buat ibadah kan, nak berzikir. Dia tak ada yang khusus. Tak ada. Tak ada. Dia syarat dia kita kena berada kat situ. Banyak berzikir pada orang, taubat pada masa tu waktu mustajab antara orang yang wukuf kan. Orang yang wukuf di Arafah ni sampai waktu mustajab nak taubat pada Allah, nak istighfar, mohon ampun kat waktu tu bebas. Banyakkan berdoa, berzikir pada Allah. Baca Quran, kita dah puas dah panjang masa kan. Taubat pada Allah, banyak istighfar, mohon ampun, banyak menangis dosa, kedangkan dosa. Lepas tu macam-macam kita buat baca Quran sebagainya. Okay. Itu syarat yang kedua, berada dalam kawasan Arafah. Syarat sah wukuf. Syarat sah yang ketiga, syarat sah wukuf Muslim, orang Islam je lah, hanya orang Islam je. Orang tak Islam Okey, syarat yang keempat, syarat sah wukuf baligh, berakal dan sampai umur. Akil baligh kita kata lah. Kanak-kanak yang belum baligh ataupun orang gila tidak diwajib wukuf, tak wajib. Okay. Lepas tu ada soalan lah, adakah sah haji dan umrah kanak-kanak yang belum balik? Ada kadang-kadang kita bawa anak-anak kita kan pergi haji, pergi umrah, sah ke tak? Kanak-kanak tidak diwajibkan menunaikan haji atau umrah, tak wajib, kerana hanya wajib kata orang Islam berakal, balik sampai umur dan merdeka. Akan tetapi kanak-kanak boleh tunaikan haji atau umrah bersama ibu bapanya sebagai latihan, boleh kalau nak ikut. Dan hajinya dan umrah tidak dikira rukun bagi mereka, tak kira kalau dia kena dia buka ihram pun tak ada masalah, okay, sebab dia tak wajib, tak ada. Haji dia tak dikira menyempurnakan rukun lagi lah, tak maksudnya dia masih lagi, bila dia dah akil balik besok dia kena buat lagi. Okey. Syarat sah haji yang kelima, syarat sah wukuf yang kelima, merdeka, hamba sahaya tak macam dia macam dah balik, mana kira anggap 12 tahun ke atas dah kira balik lagi Ustaz? 15 tahun. 15 tahun. Kalau lelaki 15. Kalau perempuan dia dah datang itu dah kira balik. Ya. Kalau dia pergi waktu tu dia kira kena sah lah. Dia dah dikira termasuk, dah kena tertakluk dalam rukun haji lah. Sebab dia dah akil balik. Kalau dia langgar pantang larang ihram tu pun kena dam apa semua kan. Kanak-kanak, maksudnya kanak-kanak ni belum balik lagi lah, yang belum sampai umur. Perempuan biasanya paling awal kalau kita lah, biasa ada lagi awal, biasa kebiasaan 9. Kalau perempuan ni 9, umur 9 tahun, paling lewat pun 15. Tak kira dia datang haid tak datang, itu paling tinggi maksimum. Bila lelaki ni jarang yang awal, biasa 15 lah. Sama ada datang melalui mimpi ke. Kalau dia tak mimpi, dia tak keluar mani sekalipun, datang je umur 15, kira balik dah. Okay, yang kelima, syarat sah wukuf tu merdeka lah, bukan hamba. Yang keenam, dalam keadaan ihram, mesti dalam keadaan ihram. Kalau nak wukuf ni tak pakai ihram tak boleh. Wukuf hanya sah jika berada dalam ihram haji. Okey, soal. Apabila terbenam matahari pada 9 Zulhijjah, bila masuk maghrib tu, tamat waktu wukuf tu, apakah yang akan dilakukan oleh para jemaah haji? Bila dah terbenam tu, apa dia buat? Dah wukuf, dah habis wukuf tu kan, apa yang jemaah haji buat? Jawab, pada ketika itu terbenam matahari itu, para jemaah haji yang berada di Arafah itu akan melakukan beberapa perkara yang penting, iaitu yang pertama, berangkat dari Arafah, keluar daripada Arafah tu menuju ke Muzdalifah, pergi ke Muzdalifah.
Maksudnya dia waktu maghrib tu dia tak sembahyang maghrib di Arafah tu. Dia tangguh pergi jamak takhir nanti di Muzdalifah. Dia akan sembahyang di waktu Isyak. Ini Nabi buat macam ni lah. Jadi keluar daripada Arafah tu pergi ke Muzdalifah. Kemudian yang kedua mabit bermalam ataupun berhenti di Muzdalifah tu, berhenti duduk di situ. Apabila tiba di Muzdalifah, para jemaah akan solat maghrib dan isyak secara jamak kasar ataupun jamak kasar dan takhir, jamak takhir, sembahyang dalam waktu isyak, sembahyang maghrib dalam waktu isyak kasar, jamak kasar. Kemudian para jemaah akan bermalam di Muzdalifah, bermalam di situ. Kemudian lagi di Muzdalifah tu juga mengutip anak-anak batu untuk melontar jamrah pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik lah 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tu. Kutip batu kat situ. Kutip batu kat Muzdalifah. Kat Muzdalifah. Biasa dia akan dunggukkan batu-batu kat situ untuk melontar pada hari tasyrik. Itulah kerja dia kat situ, kat Muzdalifah tu. Okey. Soal. Adakah mabit ataupun bermalam mabit mabitun mabit ni bermalam lah. Okey, adakah mabit ataupun bermalam di Muzdalifah itu wajib tidur di situ? Kena tidur kan bila sebut bermalam, kena tidur kan? Jawab, mabit di Muzdalifah itu tidak wajib tidur di situ, tak wajib. Yang diwajibkan dalam mabit itu ketika di Muzdalifah tu hanyalah berdiam, duduk di situ selepas solat maghrib tu, jamak takhir tu, jamak kasar, hingga terbit fajar sampai waktu subuh. Duduk di situ, kalau nak duduk lah pada malam 9 Zulhijjah itu untuk mengumpulkan batu untuk melontar pada hari-hari tasyrik. Akan tetapi jika para jemaah yang tidur di Muzdalifah itu disebabkan kerana keletihan, maka tidurnya itu tidak membatalkan mabit. Kalau anda kata dia sampai situ letih sangat tidur, tak membatalkan. Ataupun ya, selagi ia tetap berada di situ di Muzdalifah tu hingga waktu subuh. Okay. Soal, adakah sah para jemaah yang keluar daripada Muzdalifah sebelum daripada terbit fajar, sebelum waktu subuh? Dia kata mesti mabit tu dia katakan bermula daripada dia masuk malam tu, solat jamak takhir maghrib isyak kat situ, lepas tu sampai waktu subuh tu. Ada yang keluar sebelum waktu subuh tu macam mana? Sebelum waktu subuh tu dia dah keluar dari situ, dia tak tidur di situ ataupun dia tak duduk di situ. Jawab ya, boleh, sah juga. Para jemaah dibenarkan untuk meninggalkan Muzdalifah selepas menunaikan mabit bermalam dan mengambil batu untuk melontar walaupun sebelum subuh. Syarat dia mesti dia duduk di situ, solat maghrib isyak di situ, lepas tu kutip-kutip batu, dah selesai boleh keluar, tak masalah, walaupun sebelum subuh, selagi syarat-syarat mabit telah dipenuhi. Itu syarat-syarat mabit di Muzdalifah ialah dua. Yang pertama, jemaah bermalam di situ selepas waktu maghrib, maksudnya duduk di situlah, bermalam tu kan maksud tidur. Duduk di situ, duduk di situ sembahyang maghrib dan isyak, jamak takhir, jamak kasar. Tapi sebaik-baiknya duduk sehingga waktu subuh tu lah sebaik-baiknya. Tapi anda kata syarat dipenuhi syarat dua ni pun dah cukup. Dia duduk di situ sembahyang maghrib dan isyak, jamak kasar di situ. Yang kedua, jemaah perlu mengumpulkan batu, kumpul batu, kutip batu, dah dikira bermabit. Jika para jemaah haji keluar dari Muzdalifah itu pergi sebelum subuh, tetapi dalam keadaan ini ia sudah bermabit dan mengambil batu, maka sah dan diterima. Dua syarat ni lah. Solat fardu maghrib dan isyak, jamak takhir, jamak kasar itu, batu kutip batu untuk melontar hari-hari jamrah, hari-hari tasyrik tu, dikira sah bermabit di Muzdalifah.
Tetapi jika tidak bermabit langsung tak pergi sembahyang kat situ kan. Dia semesti lalu situ Ustaz. Kalau dia lalu je pun tak boleh Ustaz. Tak boleh, dia syarat dia dulu. Kena Solat maghrib isyak situ dengan kutip batu. Okey. Kalau tak bermabit langsung, masuk bila sebut mabit maksudnya solat maghrib isyak di situ dan kutip batu, itu baru dikatakan mabit di Muzdalifah. Anda kata tak bermabit di situ, maka ia tidak sah dan perlu diganti ni qada. Okey, wallahu alam. Okey, betul. Di rukun haji yang ketiga, tawaf ifadah. Wallahu alam.